Ubur-ubur ikan lele. Kembali lagi dengan Kids TV Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anisha Syafiqah daripada Kids TV akan membawa anda mendalami kisah yang menarik ini. Ingatkan dah pergi ke video yang seterusnya. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana bahan digital boleh memberikan impak yang besar dalam kehidupan seorang murid untuk terus maju dalam pendidikan. Episod 1. Bahan digital digunakan dalam PDPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kelas, hari ini kita akan belajar tentang kitaran air. Semua boleh buka laptop masing-masing dan pergi ke modul kitaran air. Okey, nampak tak dalam gambar tu? Air dari laut akan tersejat dan menjadi wap air. Apa nama proses ni? Saya cikgu. Penyejatan cikgu. Pandai Ana. Lepas tu, wap air akan naik ke udara dan membentuk awan. Proses ini dipanggil kondensasi. Siapa yang tahu apa yang jadi lepas tu? Saya cikgu, hujan cikgu. Bagus Adina. Nampaknya kamu semua dah faham tentang tajuk ni. Faham cikgu. Episod 2. Maklumat di hujung jari. Okey kelas, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa penting dalam sejarah Malaysia. Tapi, saya nak kamu sendiri yang cari maklumat. Macam mana cikgu? Mudah je. Kamu gunalah komputer kamu dan buka laman pencarian yang saya kongsikan tadi. Type Kemerdekaan Malaysia dan tengok apa yang kamu dapat. Cikgu, saya dah jumpa video tentang pengisytiharaan kemerdekaan tanah Melayu cikgu. Bagus Yana. Tonton dan catat apa yang kamu dapat. Adina, apa yang awak dapat? Saya jumpa artikel tentang perjuangan Tunku Abdul Rahman cikgu. Bagus Adina. Episod 3. Kemudahan melalui bahan digital. Tak faham lah. Adina, cuba tanya cikgu, boleh tak kalau kita guna bahan digital ni untuk siapkan projek ni? Jom. Cikgu, Ya? boleh tak kami guna bahan digital untuk projek kami tentang sains? Kami banyak jumpa idea menarik di laman web. Idea yang bagus tu Adrina. Bahan digital bukan sahaja membantu kamu mengakses maklumat, tetapi juga mencipta sesuatu. Mencipta sesuatu? Maksud cikgu inovasi ke? Ya, contohnya kamu boleh membuat pemetangan yang interaktif, cerita ataupun eksperimen digital untuk menunjukkan lagi idea kamu. Bahan digital boleh membawa kamu pergi lebih jauh. Oh. Dengan semua maklumat yang kita ada sekarang, saya tahu teknologi bukan sahaja alat untuk kita belajar, tapi ianya mengubah masa depan kita. Dah tengok kan tadi? Ini membuktikan bahawa bahan digital bukan sahaja memudahkan akses untuk mencari maklumat, tetapi juga membantu kita untuk memahami pelajaran dengan lebih mendalam dan mengembangkan lagi aktiviti. Sebagai seorang pelajar, kita bertanggungjawab untuk menggunakan teknologi ini dengan baik. Kita boleh menggunakan teknologi ini untuk memberi manfaat kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Masa depan pendidikan negara kita ada di tangan kita, dan dengan teknologi, tiada batasan untuk apa yang kita boleh capai. Untuk cari